Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk daftar Duit Now ID, nombor kad pengenalan bagi akaun Maybank anda. Jadi kita akan daftar menggunakan aplikasi MAE Maybank. So, buka aplikasi MAE, kemudian anda tengok di atas kiri skrin ada ikon gear di sebelah hello Syed Muhammad Zakri tu kan. Jadi tekan pada ikon gear. Seterusnya anda tengok di bawah menu profile ada Maybank to you. Jadi tekan pada menu Maybank to you. Kemudian masukkan Maybank to you password anda. Password Maybank to you, masukkan password dengan betul dan tekan pada button next di bawah. Selepas anda berjaya masukkan password, kita akan nampak sub menu di bawah Maybank to you. Jadi untuk daftar Duit Now ID, kita kena tekan pada menu Duit Now. Anda boleh tengoklah di bawah Secure to you ada menu Duit Now. Tekan pada menu Duit Now. Dalam menu Duit Now ni, dia akan automatic detect nombor kad pengenalan dan juga nombor telefon yang kita daftar bagi bank Maybank ni lah. Kita dah daftar waktu kita buat akaun sebelum ni, kita dah daftar menggunakan kad pengenalan kita dan juga nombor telefon. Jadi kedua-dua Duit Now ID ni kita tak boleh manually enter. Dia memang dah ada dalam rekod Maybank. Kita cuma boleh pilih lah, adakah kita nak pakai kedua-duanya, nombor kad pengenalan ataupun nombor telefon sekali, ataupun kita hanya nak pakai salah satu. Contoh dalam video ni saya akan guna nombor kad pengenalan sahaja. Saya akan daftar nombor kad pengenalan, NRIC number. Jadi tekan pada select account. Seterusnya dia akan paparkan senarai akaun yang kita ada dengan Maybank. Contoh bagi kes saya ni, saya ada 3 akaun. Jadi anda punya, tengoklah kalau anda ada satu akaun, anda akan nampak satu sahaja. Macam saya ada 3 akaun. Jadi kita boleh pilihlah akaun mana yang kita nak link sebagai akaun untuk Duit Now ID nombor IC kita. Contoh saya nak link dengan saving account. Jadi saya select saving account I. Kemudian tekan button continue. Alright, lepas tu dia akan minta kita confirm. Please confirm your Duit Now details. Dia akan paparkan saving account number dan di bawah tu adalah NRIC number. NRIC number tu adalah nombor kad pengenalan kita yang mana kita daftar untuk buka akaun sebelum ni, bank akan simpan. Jadi kalau confirm nak daftar sebagai Duit Now ID, jadi anda boleh terus tengok di bawah, tekan pada agree and confirm. Alright, you have successfully linked your account to Duit Now. Your account, saving account dan Duit Now ID adalah NRIC number, iaitu nombor kad pengenalan. Okey, itulah dia cara macam mana nak daftar Duit Now ID, nombor kad pengenalan bagi akaun Maybank anda. Jadi kalau anda nak daftar untuk nombor kad pengenalan saja, macam itulah caranya. Sekiranya anda nak daftar juga nombor telefon sebagai Duit Now ID, anda boleh buka menu yang sama iaitu menu Duit Now. Kemudian anda tengok pada mobile number tu, anda tekanlah pada select account. Untuk video ni saya tunjuk cara nak daftar Duit Now ID nombor kad pengenalan bagi akaun Maybank. Jadi kalau anda tengok pada bahagian NRIC number, itu nombor kad pengenalan saya punya nombor kad pengenalan, saya telah pun link sebagai Duit Now ID bagi akaun Maybank saya. Jadi kat bawah tu dia tulis Maybank. Itulah dia cara macam mana nak daftar Duit Now ID nombor kad pengenalan bagi akaun Maybank anda. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.my. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.